Dah restock biru muda dengan hitam roja. Itulah kan dah cakap, bila ada stok korang kena cepat-cepat grab. Kalau tak, cepat je habis. Tengok ni ais dia. Masih tahan and dia sampai atas lagi. Bila minum memang sejuk. Nak pegang pun senang, cantik. Bila nak minum, tolak je ni. Senang kan? Tolak je. Lepas dah habis minum, tutup. Tolak, tutup. Tak adalah kotor, bersih. Agak-agak kalau macam haus sangat nak minum kat sini pun boleh. Tak ada hal. Ada 2 tempat minum. Nak straw kat sini, dia memang sampai bawah ni. Okay. Satu lagi ni, kalau suka minum togok-togok tu direct bottle, boleh minum kat sini. Warna hitam ni tak senang kotor. Sebab tu lah the best seller. Lagi satu, I suka sebab dia tak ada dah meleleh-leleh air dekat luar botol ni. Tumbler ni bukan air sejuk je, air panas pun boleh isi. And let's say ais kosong kita dah habis, lepas tu kita kat luar, boleh je refill dengan air manis. Tapi untuk korang yang cut sugar tu, please, this one is the best. Tahan lama weh. Ni kat luar air masak pun dah cas satu cawan kecil RM1. Baik bawa dari rumah je lah. Cuba tengok kat beg kuning. Kokok dah restock ke? Grab terus tau. Jangan add to cart, terus bayar.